Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan tugasan 2 bagi kursus SJHK 3253 iaitu pentaksiran dalam mata pelajaran sejarah yang bertajuk Pentaksiran dan Penilaian PBB melalui KPPB. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu saya sendiri, Intan Nur Amalin binti Muhammad Noor, Huda Khairiah binti Latif dan Nur Alia Adila binti Ahmad Fitri. Bagi memenuhi kehendak soalan tugasan ini merupakan isi kandungan yang akan kami rungkaikan sebentar lagi. Yang pertama iaitu pengenalan, kedua tahap penguasaan, ketiga kerangka kerja 3R, 4 kerangka kerja 3E, 5 kompetensi global 6C, 6 modal pembelajaran murid, 7 reka bentuk pembelajaran, 8 kemahiran yang diperoleh, 9 rumusan dan akhir sekali rujukan. Seterusnya, ini merupakan soalan bagi tugasan kami pada kali ini. Pertama sekali, mari kita lihat pengenalan bagi tugasan ini. Berdasarkan tajuk tahun 5, itu bumi bertuah menjadi rebutan dan kesan terhadap pentadbiran, ekonomi dan sosial akibat penjajahan, murid didedahkan kepada faktor-faktor utama kedatangan kuasa asing seperti keinginan menguasai kekayaan hasil bumi, kepentingan geopolitik, keperluan pasaran bagi barangan dagangan. Seterusnya, menerusi tajuk kesan penjajahan terhadap pentadbiran, ekonomi dan sosial pula, murid mempelajari berkaitan kesan-kesan penjajahan yang telah berlaku dari sudut pentadbiran, ekonomi dan sosial. Dari segi pentaksiran bilik darjah PBB, guru boleh menilai tahap penguasaan murid secara holistik melalui pelbagai pendekatan seperti aktiviti simulasi sejarah, peta alih, permainan berasaskan sejarah, projek mini dan kuis interaktif. Penilaian dijalankan secara berterusan dengan menggunakan instrumen pentaksiran seperti senarai semak, skala penarafan dan rubrik yang disesuaikan mengikut kumpulan serta konteks pembelajaran. Penggunaan evidence ataupun bukti tersebut membolehkan guru ni menilai tahap penguasaan murid berdasarkan tahap penguasaan daripada band 1 hingga band 4 ataupun tahap penguasaan 1 hingga 6 sejajar dengan aspirasi kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Berikut merupakan tahap penguasaan bagi tajuk 7 Perjuangan Kemerdekaan Negara yang merangkumi tahap penguasaan 1 hingga tahap penguasaan 6. Berdasarkan tajuk yang dipilih, kerangka kerja 3 yang pertama ialah elemen engagement, iaitu aktiviti murid berbincang secara dalam kumpulan mengenai kekayaan hasil bumi negara kita seperti biji timah, emas dan juga rempah ratus. Selain itu, murid menonton video pendek animasi mengenai penjajahan di tanah Melayu dan juga pertanyaan soalan-soalan mudah daripada guru seperti mengapa orang-orang luar datang ke tanah Melayu dan menjajah. Selain itu, murid juga boleh merujuk buku-buku teks dan juga mengenal pasti kata-kata kunci penting berkaitan dengan tajuk pembelajaran. Bagi pentaksiran bilik darjah yang boleh dilaksanakan ialah pentaksiran melalui pemerhatian interaksi murid ketika perbincangan kumpulan dan juga soal jawab boleh dilakukan berdasarkan video-video pembelajaran. Dan instrumen yang boleh digunakan oleh guru iaitu senarai semak pemerhatian terutamanya ketika pelaksanaan aktiviti berkumpulan dijalankan. Bagi kerangka kerja 3E yang kedua, itu enhancements. Murid perlu menganalisis isi kandungan buku teks dan membina carta ataupun peta minda mudah bertema. Contohnya bagi tema yang kami pilih itu sebab tanah Melayu dijajah dan kesan penjajahan dari aspek pentadbiran, ekonomi dan sosial. Oleh itu, murid boleh menggunakan aplikasi mudah seperti WordWall, Live Worksheets, Mathfakis untuk membuat latihan ataupun kuis interaktif. Melalui aplikasi tersebut, murid ni boleh menyusun semula kronologi peristiwa penjajahan menggunakan kad imbas ataupun aktiviti padanan. Bagi pentaksiran bilik darjah ataupun PBD, guru ni boleh mentaksir ataupun membuat penilaian melalui hasil kerja murid seperti peta minda, kuis interaktif dan padanan kronologi. Dan guru boleh guna instrumen seperti senarai semak, rubrik hasil kerja murid dan sebagainya lah untuk menilai tahap penguasaan murid. Dan berikut merupakan antara instrumen pentaksiran yang boleh digunakan oleh guru seperti peta minda, kuis interaktif dan lembaran kerja. Kerangka kerja 3E yang terakhir iaitu extension yang bermaksud pengembangan. Contohnya, aktiviti murid melukis poster bertajuk Tanah Melayu Tanpa Penjajahan dengan
persoalan apa jadi dan membentangkan di hadapan kelas. Seterusnya, aktiviti simulasi temu ramah iaitu murid berlakon sebagai wartawan untuk menemu ramah tokoh sejarah yang dilakukan oleh rakan sendiri untuk mengetahui kesan penjajahan. Murid juga boleh berbincang dengan ahli keluarga dan mencatat kisah lisan berkaitan sejarah penjajahan sekiranya ada untuk dikongsikan di dalam kelas. Melalui pelaksanaan aktiviti-aktiviti ini, dapat kita lihat pengaplikasian PBD iaitu pentaksiran melalui lisan dan persembahan seperti poster, simulasi temu ramah dan perkongsian kisah lisan melalui instrumen senarai semak lisan dan persembahan. Melalui aktiviti-aktiviti ini, dapat kita lihat murid dapat mengembangkan apa yang telah dipelajari dalam pembelajaran bilik darjah untuk menambahkan ilmu pengetahuan mereka dan diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Seterusnya ialah kami sertakan kerangka kerja 3R yang terdiri daripada 3 item, iaitu rigor, relevance dan relationship. Bagi rigor, itu kerangka kerja yang pertama, aktiviti pembelajaran dirancang untuk mencabar murid membuat analisis mudah tentang sebab penjajahan dan mengaitkan kesan penjajahan terhadap kehidupan seharian dari segi pentadbiran, ekonomi dan sosial. Murid digalakkan untuk buat peneranganlah secara lisan ataupun buat berteminda atau carta yang menunjukkan pemahaman terhadap isu pelajaran berdasarkan aras taksonomi Bloom peringkat rendah hingga ke sederhana. Murid ni juga boleh melibatkan diri dalam aktiviti berasaskan inquiry seperti menjawab soalan apa akan berlaku jika tanah Melayu tidak dijajah dan soalan lain melalui penulisan ataupun perbincangan kumpulan. Kerangka kerja yang kedua itu relevance, pembelajaran berkait rapat dengan konteks kehidupan murid melalui soalan-soalan seperti contohnya, bagaimanakah kesan penjajahan masih boleh kita lihat hari ini atau apa yang masih wujud hari ini disebabkan oleh penjajahan dahulu. Jadi, penggunaan DSKP dan buku teks semasa yang telah diselaraskan dengan sistem pendidikan kebangsaan. Murid juga menggunakan teknologi mudah seperti video pendek ataupun aplikasi kuis melalui aplikasi Kahoot dan WordWall ataupun bahan bergambar untuk memahami isi kandungan dengan lebih menarik dan mendalam. Kerangka kerja 3R yang ketiga itu relationship. Guru boleh bagi maklum balas secara berkala berdasarkan bukti pentaksiran PBD seperti hasil kerja murid, pemerhatian dan soal jawab dalam kelas. Pembelajaran dijalankan dalam suasana kerjasama kumpulan yang membantu murid ni membina keyakinan diri dan hubungan positif antara murid. Guru juga boleh memberikan galakan ataupun sokonganlah berterusan melalui aktiviti bimbingan semasa murid menjalankan tugasan. Contohnya membina carta kesan penjajahan ataupun lakonan ringkas berkaitan dengan tajuk sejarah. Seterusnya, bagi elemen kompetensi global 6C yang terlibat ialah yang pertama, critical thinking iaitu pemikiran kritis. Murid diasah supaya berfikir secara mendalam, menganalisis maklumat, membuat penilaian dan menghubungkan sebab serta akibat. Dalam konteks pembelajaran ini, murid bukan hanya sekadar menghafal fakta-fakta sejarah, tetapi berfikir mengapa dan kenapa tanah Melayu dijajah dan apakah kesannya kepada kehidupan sekarang. Elemen kompetensi 6C yang kedua ialah kreativiti, iaitu murid digalakkan untuk mencipta idea baru dan berfikir di luar kebiasaan. Mereka menggunakan kreativiti untuk menghasilkan poster, lakonan temu ramah sejarah atau membuat pertemuan yang unik mengenai penjajahan, sekaligus mengembangkan imajinasi dalam memahami sesuatu topik. Elemen yang ketiga ialah collaboration ataupun kolaborasi, iaitu murid belajar bekerjasama di dalam kumpulan, berkongsi pendapat, menyelesaikan masalah bersama dan membina persefahaman. Aktiviti berkumpulan ini juga seperti perbincangan, lakonan, membina carta dan peta minda sejarah mampu memperkukuhkan kemahiran murid dalam interaksi dan juga bekerjasama antara satu sama lain. Seterusnya, kompetensi Global 6C yang keempat iaitu communication ataupun komunikasi merupakan bimbingan yang diperoleh oleh murid untuk menyampaikan maklumat, idea dan pandangan mereka secara jelas dan berkesan sama ada secara lisan ataupun tulisan. Contohnya, mereka membentangkan poster yang telah dihasilkan dan berkongsi hasil perbincangan dalam kumpulan murid atau menjalankan temu ramah dalam lakonan sejarah. Yang kelima, karakter ataupun sasiah
Murid membentuk nilai-nilai positif seperti rasa hormat, tanggungjawab, patriotisme dan empati terhadap sejarah negara. Mereka ini diajar untuk menghargai pengorbanan generasi terdahulu dan memahami pentingnya mempertahankan identiti bangsa dan negara. Dan akhir sekali, citizenship iaitu kewarganegaraan global. Murid didedahkan kepada konsep untuk menjadi warga negara yang bertanggungjawab, memahami hak dan kewajipan serta memupuk kesedaran global. Dalam pembelajaran ini, murid menyedari bahawa kesan penjajahan masih mempengaruhi dunia pada hari ini dan betapa pentingnya untuk menjaga dan mengelakkan pengulangan sejarah yang lampau. Seterusnya, bagi model pembelajaran murid yang diimplementasikan ketika pelaksanaan aktiviti bagi tajuk ini ialah yang pertama ialah belajar cara belajar, iaitu murid mampu mengenal pasti kelemahan dan juga kekuatan dalam proses melalui aktiviti pembelajaran abad ke-21 seperti simulasi dan juga lakonan sejarah serta mengambil kira maklum balas yang diberikan oleh guru. Murid juga bertanggungjawab terhadap pembelajaran dan memahami proses pembelajaran yang mereka lalui serta bersungguh-sungguh dalam melaksanakan setiap tugasan yang diberikan. Yang kedua ialah perhubungan, iaitu komunikasi dan kerjasama dalam pembelajaran bersama rakan pembelajaran seperti guru dan juga rakan sekelas yang lebih mahir untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid. Murid juga mempelajari kemahiran mencipta, menilai dan menganalisis berdasarkan contoh-contoh yang terbaik. Yang terakhir ialah melalui model perhubungan, iaitu murid percaya akan kemampuan diri sendiri dengan melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran secara optimum. Murid juga mampu melaksanakan tugasan secara sistematik dan berkesan supaya mendapatkan hasil dan produk yang cemerlang. Reka bentuk pembelajaran yang seterusnya iaitu rakan pembelajaran, di mana peranan guru ini sebagai pemudah cara atau pencetus idea atau lebih dikenali sebagai facilitator bagi membimbing murid dalam melaksanakan tugasan. Kolaborasi murid melalui aktiviti berkumpulan juga seperti main peranan iaitu role play tentang penjajahan British juga merupakan antara bentuk pembelajaran. Libat urus komuniti dengan menjemput tokoh tempatan untuk berkongsi sejarah penjajahan atau lawatan ke muzium antara contoh rakan pembelajaran. Dan akhir sekali, persekitaran pembelajaran. Pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual ini merupakan murid meneroka peta lokasi penjajahan serta hasil bumi Malaysia yang menjadi rebutan iaitu biji timah, rempah dan getah. Yang seterusnya, bilik darjah interaktif. Contohnya, murid menggunakan peta interaktif atau papan cerita untuk menerangkan kesan penjajahan terhadap pentadbiran dan ekonomi. Dan contoh yang terakhir iaitu aktiviti treasure hunt sejarah dalam kumpulan kecil untuk membina motivasi dalam kalangan murid. Seterusnya, reka bentuk pembelajaran yang ketiga ialah memanfaatkan kemudahan digital. Murid ni boleh guna pelbagai aplikasi digital untuk menguji kefahaman mereka berkaitan dengan topik pembelajaran. Contohnya, murid boleh guna aplikasi Padlet, Quizizz, Kahoot untuk uji kefahaman mereka berkaitan dengan konsep pembelajaran tersebut. Yang kedua, murid juga boleh guna video interaktif ataupun video animasi menerusi aplikasi YouTube tentang penjajahan dan kesannya terhadap tanah Melayu. Yang ketiga, murid juga boleh buat infografik digital tentang kesan penjajahan menggunakan Canva ataupun menggunakan Google Slide atau PowerPoint untuk pembentangan kumpulan. Dan yang terakhir ialah amalan pedagogi. Itu pembelajaran berasaskan projek. Yang pertama, itu projek mini murid tentang kesan penjajahan dalam kehidupan seharian melalui lukisan, penulisan, cerpen sejarah ataupun dokumentari. Amalan pedagogi yang kedua adalah pembelajaran berasaskan masalah. Itu murid ni berbincang secara dalam kumpulan tentang bagaimana rakyat boleh mempertahankan kedaulatan jika penjajahan berlaku semula. Yang ketiga ialah pemikiran aras tinggi ataupun kebat, soalan yang mencabar pemikiran ataupun di luar kotak lah, seperti mengapa penjajah berminat kepada tanah Melayu dan apa kesan jika penjajah berterusan hingga hari ini. Soalan ini merupakan antara soalan kebat yang dapat menguji kefahaman murid dan memerlukan murid berfikir secara di luar kotak.
Seterusnya, daripada tajuk yang telah dipelajari ini, terdapat 10 kemahiran yang diperoleh oleh murid daripada pembelajaran bermakna ini. Yang pertama, kemahiran berfikir secara kritis. Kedua, kemahiran berfikir secara kreatif. Ketiga, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Keempat, kemahiran kepimpinan. Kelima, kemahiran literasi. Keenam, kemahiran sosial. Ketujuh, kemahiran meneroka. Kelapan, kemahiran moral dan etika profesional. Kesembilan, kemahiran menyelesaikan masalah. Dan akhir sekali, kemahiran komunikasi. Baiklah, secara keseluruhannya, pendadahan murid kepada tajuk yang telah dipilih itu Bumi Bertuah Menjadi Rebutan dan kesan terhadap pentadbiran, ekonomi dan sosial akibat penjajahan membolehkan mereka ni memahami rentetan sejarah yang membentuk lanskap negara pada hari ini. Murid juga dididik untuk mengenal faktor kedatangan kuasa asing dan menilai kesan penjajahan terhadap pelbagai aspek kehidupan, sekaligus menyemai rasa bersyukur dan cinta akan tanah air dalam diri mereka. Pendekatan pengajaran yang menggabungkan elemen interaktif, kreatif dan inquiry membolehkan pembelajaran berlangsung dalam suasana yang bermakna dan lebih menyeronokkan. Dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah PBD, guru boleh menggunakan pelbagai instrumen seperti senarai semak, skala penarafan dan rubrik bagi menilai keupayaan murid secara menyeluruh. Setiap aktiviti daripada simulasi sejarah hinggalah kepada penghasilan poster dan kuis interaktif memberi ruang untuk guru ni mencerap perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor murid dengan lebih autentik dan berterusan. Pendekatan ini juga mendukung aspirasi kurikulum standard sekolah rendah itu KSSR untuk melahirkan murid yang seimbang dari aspek jadilah sama ada jasmani, emosi, rohani, intelek, sosial serta sesuai dengan kemahiran abad ke-21 serta sasiah dan patriotisme. Seterusnya, melalui penerapan ilmu secara kontekstual dan penilaian holistik, murid bukan sahaja dibentuk menjadi individu yang berpengetahuan, malah diasuh menjadi warga negara yang bertanggungjawab, berakhlak mulia dan berjiwa patriotik. Sesungguhnya, pendidikan sejarah yang dilaksanakan dengan teliti dan penuh hikmah akan membekalkan generasi masa hadapan dengan kekuatan jati diri yang kukuh, selari dengan aspirasi murni falsafah pendidikan kebangsaan. Ini merupakan senarai rujukan yang kami rujuk sepanjang melaksanakan tugasan ini. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.